tengok sebuah hadis daripada Abi Umamah. Nabi SAW kata apa? Dalam banyak-banyak orang ni, orang yang Nabi kata aku iri hati kat orang ni. Mu'minun khafiful hal. Aku iri hati dengan orang yang sebatang kara, miskin dan sebatang kara. Khafiful hal. Nabi kata khafiful hal itu alladhi la ahla lahu wala mal wala walad. Yang dikatakan khafiful haz itu ialah orang yang tidak ada keluarga, tidak ada anak dan tidak ada harta. Nabi kata aku jealous dengan orang macam ni. Tuan manusia, kalau kita hidup atas dunia, anak tak ada, harta tak ada, akhirat esok hisap amalan cepat. Nak tanya pasal hang ada anak berapa orang, tiap-tiap seorang hang ajak agama ke tak ke, anak semua tak ada soalan tu kat dia. Pasal dia tak ada anak, dia tak ada keluarga. Harta, Tuhan nanti tanya ni, every single cent yang ada kat kita ni, duit main mana, halal haram apa, duit masuk tanya, duit keluar tanya. Dia duit tak ada. Yang tu pun tak payah tanya. Cerita dia lagu duk babai kita, dia masuk syurga lah. Nabi SAW kata aku jealous dengan orang macam ni. Dia tak banyak soalan. Dhu hazzin min salah. Aku iri hati, Nabi kata, kepada orang yang Allah bagi dekat dia gemar dengan sembahyang. Nak jadi satu orang yang every day 5 times a day semayang masjid. Dan semayang tu dapat takbiratul ihram bersama imam tiap-tiap waktu semayang. Habis semayang sunat bang dia. Habis semayang sunat bang dia, Quran baca sikit, baru turun pakai kasut balik. Nak jadi orang macam tu tuan-tuan bukan senang. Nabi kata aku iri hati dengan orang macam ni. Iri hati. Ghamidun finnas. Nabi kata aku iri hati dekat orang yang ghamid finnas. Orang yang orang tak peduli ke dia. Dia satu orang manusia yang di atas dunia wujud kal adam. Dia ni ada macam tak ada. Orang tak peduli kat dia. Dia terhindar daripada segala fitnah. Macam orang tak peduli kat dia. Nabi kata aku iri hati, aku jealous dengan orang macam ni. Dan Nabi SAW kata, kana rizquhu kafafan. Aku iri hati dengan orang yang rezeki Tuhan bagi kat dia ni cukup-cukup. Dia punya keperluan sehari berapa duit, banyak tu Tuhan bagi kat dia. Cukup untuk lepas makan, minum, apa-apa sikit, nak buat tabung masjid RM1, RM2 lepas, cukup. Tak ada cerita panjang-panjang, duit nak kena tanya semua, tak ada. Nabi kata aku jealous dengan orang macam ni. Wasabara alaih. Sabar dia. Tuhan bagi dekat dia rezeki macam tu, tak pernah meromot. Ajilat maniyatu. Aku iri hati dengan orang yang macam ni, punya bagus, semayang bagus, rezeki tak banyak tanggungan di atas dunia apa semua, mati pula awal. Allahu Akbar.